Okey, seterusnya, katalah dia tanya pasal produk ni, ni waktu ni anda boleh terangkanlah gula, bagi dia rasa pastikan ketika anda cerita, bila cerita bab gula O je, bila anda cerita gula O ni, gini dari kilang ni, dia sangat sedap. Waktu itulah kita kena tunjukkan yang gula O ni macam penyelamat tau. Pengganti kepada gula pasir. Kita kena tunjukkan dia, dan kalau lagi bagus, kalau kawan kita tu ada depan kita bagi dia rasa. Bagi dia rasa, bagi dia spray goblok tu. Bagi dia rasa, manis kan. Sebab manusia ni bila dia rasa tu baru dia percaya. Okey. Mula-mula dia mungkin rasa pelik sikit lah pasal lidah baru nak adjust kan. Okey. Bila anda dah cerita semua ni tentang gula O apa semua, okey. Baru kita cerita dia, bawa dia kepada macam mana nak jadi member. Okey. Bila dia nak kita nak cerita dia lagi member, okey. Dah cerita, macam mana kita nak bawa dia supaya nak buat closing, jadi ahli. Okey. Dah cerita, okey gini. Okey. Dia selalunya bila kita cerita gula O tu, dia akan tanya tau. Kau diam. Okey, jangan cakap. Lepas kita cerita, kita diam sekejap. Bagi peluang dia bercakap. Selalunya dia bercakap, dia akan tanya soalan. Gula O ni dibuat di mana? Cakaplah, okey, buat di kilang. Nanti dia akan tanya soalan ni. Berapa harga Zura kalau nak beli ni? Dia boleh buat masak ke? Dia boleh buat minum, buat kuih boleh ke? Itu kau orang jawab lah, kan? Tunjuklah. Boleh, semua boleh. Okey. Sampai soalan macam mana nak tahu dia dah nak sampai ke tahap closing. Dia akan tanya kita, sebotol berapa Zura? Contoh. Sebotol berapa cerita, okey, untuk satu botol ni, goblok ni, harga untuk satu botol goblok ni, okey, dia boleh dapat 7 kali semburan atau 7 kali 700 cawan. Okey? So kau boleh guna untuk suami kau, anak kau dan satu keluarga. Okey. Jadi harga dia, harga dia ada dua. Pertama, kau nak harga mahal ke harga murah? Kan? Dia kata mestilah nak harga murah. Okey, kalau kau nak harga murah, kan, kau samalah, aku pun nak murah juga. Itu sebabnya aku jadi ahli. Kan, kalau kau nak murah, aku sarankan kau join member. Join member, kau dapat harga kilang. Aku guna ni sebab apa? Pasal nak dapat harga kilang. Kalau tidak kita beli dapat harga pasaran. Harga runcit biasa. Harga kilang. Harga kilang ialah satu botol 700 spray hanya dengan RM30. Kau ceritalah yang ini RM50, ini RM10, ini RM30. Cerita. Untungnya dapat harga kilang pertama. Kedua, okey, engkau boleh dapat percuma setiap bulan. Dah, stop. Macam mana nak dapat harga kilang? Dia tanya kita, macam mana jadi ahli? Okey, nak jadi ahli mudah je. Okey, kita sediakan 4 package perniagaan. Satu, beginner ataupun nak guna produk saja, kau ambil package 260. Okey, ni harga kilang ni. Package kedua D1, kedua D3 dan D4. Yang lain tu kalau kau nak berniaga, nak buat duit betul-betul, ambil D4. Kalau nak guna je dulu, jadi pengguna, ambil DO. Okey, semua dapat harga kilang. Okey. So, aku sarankan kau ambil package DO dulu sebab kau guna dulu. Okey. Kemudian, aku sarankan kau ambil 4 produk. Ini produk-produk ni. Okey, ni dia. Ambil ni, cerita ni. Mana produk tu? Ni dia. Okey. Okey, cakap dia, sorry, tadi aku tak tunjuk kan.
Okey, kita ada 4 pakej perniagaan. 4 pakej perniagaan. Ni. Mana tadi? Ni. DO, D1, D3 dan D4. Okey, pilihlah. Okey. So aku sarankan kau ambil pakej DO dulu cukup lah kan, mula-mula. Nanti besok kalau kau betul nak buat duit kan, nampak ni bagus, kau ambil D4. Okey, mula-mula D4. Okey, DO ni aku sarankan kau ambil produk ni. Cadangan produk pakej DO. Apa dia? Kau beli di Goblok ni 2 botol, satu untuk kau, satu untuk isteri. Okey. Kemudian ambil minuman strawberry. Ini satu keluarga boleh makan, boleh minum dan boleh bawa bekal anak kau pergi sekolah. Sebab apa? Dia tidak ada gula pasir, dia sedap rasa strawberry. Okey. Kemudian ada kopi, ada teh. Korang pagi-pagi ke bila-bila nak minum teh, nak minum kopi, okey ambil. Okey. Untuk anak kau anak berapa orang? 2 orang. 2 orang kau belikan dia Go Booster. Go Booster ialah gula O yang ada booster untuk IQ. Buat tu. Nama dia Go Brain Booster. Belilah 2, seorang satu buat pergi sekolah. Kau belikan dia air kosong, titis satu tu, rasanya rasa apple. Manis, sedap, bagus untuk otak. Okey. Dan untuk anak kau juga, kau bagilah Genius Up. Ni bagus apa? Untuk minda. Tadi tu minuman. Ini untuk minda khusus kalau anak kau nak periksa dan sebagainya. Okey. Dan untuk rumah, kau beli gula O serbuk. Ini guna untuk masak, buat kuih, buat air kalau orang datang bagi ni. So total semua sekali ni RM260 kau dapat 14 kuantiti produk. Bro, aku cakap kau, ini paling murah lah. Okey. Ini paling murah. RM260 boleh dapat 14 unit produk. Gula O RM30. 2 dah RM60. Strawberry, 1 RM25. Go Brain Booster, 1 RM30. 2 dah RM60. Gula untuk masak ni RM10. 6 RM60. Kopi teh tarik RM25. RM25 dengan Genius RM50. Total ni RM260. Kau nak harga murah kan? Harga kilang kan? Okey, kau ambil pakej ni. Okey. Diam sekejap. Dia tanya, "Habis macam mana nak beli?" Mudah je. Okey, kalau waktu tu anda adalah seorang ejen yang tak ada produk. Anda terus boleh, okey, kalau kau tak keberatan, kau online dekat aku, main kat aku sekarang, aku belikan kau sekarang juga. Okey, secara online, produk 3 hari sampai rumah kau. Bagilah QR code ke apa, uruskan tu, transfer. Selepas dia transfer, anda kena beli menggunakan apps Biorisk. That's why kena pandai guna apps Biorisk untuk beli produk. Tapi sekiranya anda adalah master stokis D4, selalunya D4 ni dia ada stok barang. Bawa lah naik kereta kan, terus bagi. Selepas itu terus daftarkan VIP member dan dia akan dapat pendaftaran. Buatkan F4F dan sebagainya. Nampak kan bisnes ni cepat dan real tau. Itu seni dia. Okey. Lepas tu dia dah daftar apa semua, dia dah happy. Okey, tahniah lah. Okey, tapi aku tadi kau cakap ni, kau nak dapat free tak tiap-tiap bulan? Ini soalan lanjutan tau pada dia. Nak dapat free tak tiap-tiap bulan? Dia tanya, macam mana? Senang je. Okey. Kau kenalkan 4 orang kawan je. Kau ada 4 orang kawan tak? Kau kenalkan 4 orang je. Okey, aku ajar kau guna formula Go 148. Okey, kau kenalkan 4 orang. Adik-beradik kau, siapa-siapalah. 4 orang je. Bukan 40, bukan 400. 4 orang je. Yang mana
mereka ni tak pernah dengar gula O dan kau nak sarankan kepada dia supaya tukar daripada gula pasir kepada gula O yang memudaratkan itu. Sebab apa? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Takkan kau seorang nak sihat? Saudara mara adik apa cerita benda ni. Okey, bila kau kenalkan 4 orang dan ajak dia join member, engkau akan dapat keuntungan sebanyak RM340. Nampak? Modal RM260, untung RM340. Okey? Simple je. Bila kau dapat RM340 tu, kau boleh gunakan tu untuk buat belian bulanan lah. Kau nak beli, sebab kita ada macam-macam produk. Kita ada 60 produk. Kau belikanlah bini kau supaya kulit dia cantik. Tu. Kau sendiri nak sihat, ambil apa ni, Natokines. Kau pun nak guna tenaga bagi lelaki kuat, ambil tu. Kopi buaya besi bro, sedap. Contoh. Nampak? Sebab apa? Kalau kau kenalkan 4 orang, okey, nanti 4 orang ni pula kita minta kenalkan rakan dia 4 orang. Masing-masing kenalkan 4, dah jadi 16. Besok 16 ni kenalkan 4, dah jadi 64. Akhirnya, kau boleh dapat, kalau kau ada duit dekat situ, umpama kau dah tak payah keluar duit, kau beli barang bulan-bulan tu free lah sebab dapat bonus. Ni aku tunjuk kau ni. Salah seorangnya. Nama dia Ustaz Supian. Okey, dia ustaz. Dia buat dalam masa 3 bulan, pendapatan dia cecah hampir 100,000. Bulan pertama 31,000, bulan kedua 56,000, bulan ketiga 92,000. Okey. Jadi boleh dapat harga, boleh dapat balik modal. Dan bukan itu saja. Kalau kau betul-betul nak buat duit, macam akulah, aku tolong ni sebab suami aku kerja. Jadi aku buat sampingan takut orang mana tahu kan. Boleh dapat macam-macam, termasuk rumah percuma, kereta percuma, melancong, Mekah dan sebagainya. Ini aku punya mentor. Nama dia Encik Esam dan Puan Razia. Dia ni yang banyak bantu aku, ajar macam mana nak buat duit di sini. Dan ini, ini ketika dia naik pentas lah. Dan bukan aku seorang, ramai lagi yang telah dapat kereta percuma, rumah, bonus puluh ribu, ratus ribu, ramai. Dan kau nanti akan diraikan. Ni aku punya mentor. Okey. So, itu saja. So harap kau, nanti aku ajar kau lah cara macam mana nak buat bisnes ni.